Ini adalah rumah kebun dalam hutan. Assalamualaikum. Oke guys, inilah dia sebuah rumah kebun di dalam hujung kampung. Hujung kampung, betul-betul kat hujung kampung. Sini harimau belang kat sini. Harimau akar pun ada kat sini. Kat bawah ni sungai. Ada anak sungai, air bukit. So, rumah ni berkeluasan 660 square feet. Berkonsepkan kontena pasang siap menggunakan besi rangka. Ada cement board dan juga smart wood plank. This one adalah smart wood plank. Wood plastik composite WPC digunakan sebagai lantai ruang lega di bahagian luar. Nun jauh di hujung kampung, suara rimba jelas kedengaran, disulami pula dengan bunyi air bukit yang mengalir. Ini yang dinamakan alam semula jadi. Okey, kita masuk ke ruangan dalam. Ini adalah bilik 2. Yang ini sebenarnya master bedroom. Dan ini adalah ruangan store. Tapi ini akan ada satu pintu lah. Dan sini ada juga divider. Akan ada divider yang mendividekan antara bilik 2 dengan bilik 1. Kat sini ada satu pintu yang boleh keluar melalui dek luar. Dan di atas ni adalah sebiji loft. Tangga loft. Tangga menggunakan kayu pallet terpakai. Ini step. Okay, let's go. Manakala ini adalah ruangan loteng yang bersaizkan 10 kali 7,5 kaki. Ada ruangan balkoni sedikit 2 kaki. Jom sini. Okay, inilah ruangannya dan mempunyai folding door. Di ruang luar ni adanya balkoni menggunakan artificial carpet. Inilah ruangannya. Point aircon pun ada. Dan ini smart switch. Ini pintu bilik. Kalau kita tutup ruangan tengah tadi, ini pintu bilik 1 yang menggunakan kaca. Jom kita ke ruang tamu. Okay, ini ruang tamu. Ruang tamu ni dia berbentuk seakan macam pentagon sikit. Nampak dia ada ruang macam ni. Nampak nampak ceiling macam ni kan. So kat sini nanti ada kerusi macam kat McD tu, kerusi custom kat tepi ni. Alright. Tandas pula menggunakan bifold tali di bahagian dalam dan di bahagian luar menggunakan pintu swing door Waiteli juga, by Waiteli. So toilet ni ada 2 pintu, satu akses daripada luar, satu akses daripada dalam. Jom kita ke ruangan dry kitchen. Okay, dry kitchen kat sini. Dry kitchen macam biasalah. Pun ada pintu akses ke ruangan decking luar. Dan ini ruangan untuk mengopi-ngopi. Jom kita ke ruangan wet kitchen. Ni wet kitchen. Kau nampak? Ini semua menggunakan sistem IBS. Kenapa IBS? Bawah ni semua ada cement board dan menggunakan rangka besi sahaja. Tak ada binaan konkrit kat dalam ni. Hanyalah tile dan simen untuk melekatkan benda ni. Dan jom kita ke ruangan laundry. Kat sini laundry
kita menggunakan bandar sebagai divider antara laundry dan dry kitchen. Okey, untuk di masa akan datang, bawah ni kita ada kolam yang menggunakan air bukit dan kita buat persediaan shower, head shower kat luar. Nak ke sini kita perlu daripada main road nak masuk ke dalam ni lebih kurang dalam 20 minit nak sampai ke tapak ni. Kebun durian lah, lebih kurang kebun durian lah sebenarnya. Dalam musim durian memang banyak durian jatuh. So inilah dia Bell's Garden.